Bukan dengan anak dia tau. Walaupun dengan mak ayah kita, Nai, kan ni kan, call je, tak payah balik kampung pun. Tak payah pergi rumah mak kita pun. Kita rasa, oh mak kita dah tahu dah. Kita dah tahu je khabar mak kita. Kan? Padahal mak kita lebih macam, datanglah rumah. Kan? Tapi kita, instead of datang rumah, telefon je lah. Dah call hari ni Hari ni dah call lagi, okey Dah tak ada hutang tak ada hutang Saya kan terkesan lah dengan satu kata-kata daripada seorang ulama'. Dia kata, bila mak tanya khabar kita, itu tanda kita dah jadi anak derhaka dah. Kenapa? Sebab sepatutnya siapa yang kena tanya khabar? Kita lah sebagai anak. Kita. Saya kan kadang rush sana sini pergi ceramah apa semua kan. Kadang mak call. Kenapa mak? Sebab kalau mak call lagi emergency lah. Kadang kau dah lama tak call mak ni. Saya rasa hari tu memang gagal lah saya. Memang gagal lah. Memang gagal lah aku. So esok sampai rumah. Kok mana pun cari masa pergi balik juga rumah. Jauh ke rumah Mak Dai kat? Tak jauh dalam. Tak jauh pun. Saya pun tak jauh. Macam satu taman lah. Sebelah Sebelah taman. Tapi disebabkan dah WhatsApp mak, tak payahlah singgah mak. Dah WhatsApp dah. Dah WhatsApp dah. Tu saya rasa macam, yelah sementara orang tu masih ada kan. Ruginya saya rasa macam tak singgah rumah dia sekejap. Padahal walaupun lalu je. Singgah pun tak mau sebab saya dah WhatsApp dah tadi. Saya dah transfer dah tadi sikit kan. Dah borak-borak sikit, buat lawak sikit. Dah saya sejuk hati dia kan. Tak payah singgah.